Keadaan Mak Jenny kini semakin MER0SOT. Sehingga terlantar sakit, Nubhan akui detik paling sukar dan PERIT untuk diterimanya. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Inilah bahagian yang paling saya tak sanggup tengok. Dan bahagian yang paling saya tak suka untuk ingat balik sebab sinilah bermula semuanya. Kesihatan Mak perlahan-lahan merosot. Daripada seorang wanita yang sentiasa aktif, sentiasa menjadi penguat keluarga. Dan sekarang hospital mula jadi tempat yang kerap kami pergi. Rawatan demi rawatan, dan sejak hari itu, saya mula sedar tiada siapa yang akan kekal kuat selama-lamanya. Itulah luah penyanyi dan usahawan, Nubhan, 40, dalam satu hantaran di media sosialnya, di mana dia berkongsi perkhabaran duka mengenai keadaan kesihatan ibunya dikenali sebagai Mak Jenny, yang kini semakin merosot sehingga terlantar sakit. Akui Nubhan atau nama sebenarnya, Ahmad Nubhan Ahmad. Fase melihat kesihatan ibunya yang perlahan-lahan merudum merupakan detik paling sukar dan perit untuk diterimanya. Tuturnya lagi, hospital kini sudah menjadi rumah kedua buat mereka sekeluarga. Memandangkan Mak Jenny yang berusia 80 tahun itu perlu menjalani pelbagai rawatan secara kerap. Dulu saya selalu ingat, Mak akan kekal macam ini, sihat, selamanya. Masih mampu berjalan, masih mampu ketawa, bergurau dengan kami. Rupa-rupanya Allah hanya meminjamkan saat-saat itu supaya satu hari nanti, bila saya lihat kembali semua kenangan ini, saya tahu betapa berharganya nikmat mempunyai seorang ibu yang sihat. Betapa cepatnya masa mengubah segala-galanya. Ujarnya.